Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aslam. Saya terpanggil untuk beri kenyataan terlalu banyak fitnah atas diri saya berkenaan dengan isu pernikahan saya. Jadi kat sini saya nak maklumkan pada pihak semua untuk mengelakkan fitnah ni terus tersebar luas. Saya serahkan pada peguam syar'i saya, Encik Amar, untuk jelaskan isu tersebut kerana dia yang berada dalam situasi sepanjang saya mula daftar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya telah diarahkan oleh anak guam untuk memberikan penjelasan tentang beberapa kekeliruan. Kekeliruan yang pertama adalah berkaitan dengan bila Cik Aslam daftar. Adakah Cik Aslam ni daftar lambat? Kalau nak diikutkan apa yang Cik Aslam buat, inilah proses yang paling cepat yang kita dapat laksanakan. Kalau ikutkan, Cik Aslam tak boleh nak filekan lagi pun kes apa-apa kes lepas daripada ini, tapi kita berjaya untuk filekan kes ini. Yang kedua, nikah yang telah berlaku di Thailand telah pun selesai. Kita telah tutup cerita di situ sebenarnya, dan pernikahan ini adalah pernikahan yang sah mengikut hukum syarak. Dan yang ketiga, sijil nikah kita telah berjaya peroleh. Kalau tak ada sijil nikah, kita tak dapat nak buat proses yang seterusnya. Bagaimana rupa bentuk sijil nikah itu akan ditayangkan oleh anak guam saya. Wallahualam. Baik. Terima kasih banyak Encik Amar mewakili sebagai peguam syar'i saya. Itulah, saya harap perkara ini tak timbul lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.